Algebra Ramadan Day 15. Soalan panjang, dia suruh simplify macam soalan ni. Bracket kuasa 2, kita boleh kembangkan. Kalau tak ingat, boleh refer video sebelum ni. Jawapannya akan jadi 3 ketul. Kiri square, kanan square, always positif. Kiri kita ada 2x, kanan kita ada 1. Yang tengah-tengah, kiri darab kanan darab atas follow simbol. 2x darab 1, 2x. Darab 2, 4x. Follow simbol. So, jawapan kita akan jadi negatif 4x. Belah kanan ni, bracket kena buka. Positif, buka sahaja. Tambah 2, tolak 9x. Kita akan dapat 4x kuasa 2, tolakkan dengan 4x. Tambahkan dengan 1, tambahkan dengan 2, tolakkan dengan 9x. Carilah pasangan masing-masing. 4x kuasa 2, tak ada pasangan. Tinggal 4x kuasa 2, negatif 4x, tolak 9x, dapat negatif 13x. 1 tambah 2, dapat 3. And this will be our final answer. Share tell.